Menabung, makin besar gaji, makin besar emosi. Ini kata-kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Persoalan gaji kecil atau besar patut bukan alasan untuk anda tidak menabung. Juga pengurusan keuangan yang baik. Jika anda tidak mampu menabung, anda perlu lihat dua aspek tersebut. Jika keuangan anda dalam keadaan yang baik, anda hanya perlu pupuk disiplin untuk menabung. Tapi jika keuangan anda tidak baik, sama ada anda track perbelanjaan anda dan berjimat atau cuba tambah pendapatan sampingan dengan kerja sampingan, atau cuba tambah pendapatan dengan kerja sampingan. Pakar kewangan menyarankan simpan 10% dari pendapatan anda. Kebanyakan masanya simpanan duit makin lama simpan makin sikit. Jika ini terjadi pada anda, saya sarankan untuk anda alihkan simpanan dalam bentuk emas. Nak tip emas? Terus saya rapat-rapat. Boleh klik link di bio.